Sarah yakin Kamarul akan menceraikan Atikah, tetapi rancangannya gagal. Adham keluar lift seperti biasa. Sarah menafikan apabila Kamarul bertanya sama ada dia berdua dengan Adham di atas bumbung, lalu menjelaskan dia ke sana sendirian untuk menenangkan diri kerana merasakan semua orang tidak senang dengan kehamilannya. Atikah masuk ke lift tanpa menghiraukan pertanyaan Kamarul, sementara Sarah terus berusaha memburukan madunya di hadapan suami. Tidak mendapat layanan sewajarnya daripada Kamarul membuat Sarah marah. Dia mengejar kereta Atikah dan memaksanya keluar sambil menuduh Atikah sengaja menghancurkan kerjayanya. Atikah tetap memberi peringatan agar Sarah menghentikan semuanya. Namun Sarah menolak teguran itu dan terus menuduh Atikah sebagai punca dia kehilangan keluarga, meletakkan sepenuhnya kesalahan pada madunya. Ashraf dan Ratna berbual di pantry. Ratna menasihatinya agar tidak bertindak terburu-buru seperti dalam mesyuarat. Ashraf tersenyum mendengar pujiannya, sementara Ratna mengakui suka melihat lelaki yang mempertahankan ibunya. Hubungan mereka kelihatan semakin rapat. Dilanda ketakutan, Sarah berjumpa peguam untuk membincangkan soal harta, termasuk rumah yang belum ditukar atas namanya. Dia masih ragu tentang siapa bapa sebenar anak dalam kandungannya. Peguam menyerahkan dokumen pemindahan harta yang hanya akan sah selepas ditandatangani oleh Kamarul. Di pejabat, Kamarul mendesak Syira mendedahkan kebenaran tentang penyelewengan wang syarikat. Setelah didesak, Syira akhirnya mengaku dan menceritakan perkara sebenar. Selepas mengetahui kebenaran daripada Syira, layanan Kamarul terhadap Sarah menjadi dingin. Dia tidak lagi menurut kehendak Sarah, malah menolak permintaannya untuk membeli insurans bagi anak dalam kandungan. Atikah dan Adham berbual. Adham menawarkan diri menjemput neneknya dari kampung, namun tugas itu sebenarnya akan dilakukan oleh Ashraf. Atikah meminta maaf kepada Adham kerana gagal mengekalkan kebahagiaan keluarga dan meluahkan rasa rindunya terhadap Lia. Adham berjanji akan membawa Lia pulang ke rumah. Di syarikat, Sarah menyuruh Syira berhenti kerja, namun Syira menolak kerana memikirkan masa depan anak-anaknya. Dia juga menegaskan bahawa dia sudah tidak lagi mempercayai Sarah. Sarah mempersoalkan mengapa Kamarul tidak memecat Syira, menuduh Syira cuba mengenakannya dan menjadi orang suruhan Atikah. Dia kemudian menyerahkan dokumen untuk ditandatangani Kamarul dan mendesaknya segera tanda tangan. Namun Ratna masuk memaklumkan kedatangan klien, membuatkan Sarah geram kerana dokumen itu belum ditandatangani. Iris dan Atikah bertemu di restoran. Atikah berterima kasih kerana Iris membantunya tentang Sarah dan menegaskan tidak mahu lagi ambil tahu hal Sarah serta Kamarul. Perbualan beralih kepada Adham dan Atikah meminta maaf kepada Iris, namun tetap tidak sanggup membuang anaknya sendiri. Di pejabat, Kamarul terkejut membaca surat tuntutan fasakh daripada Atikah. Dia cuba menghubunginya tetapi tidak dijawab, lalu bergegas keluar pejabat, mengabaikan Sarah yang baru masuk. Sarah tersenyum puas setelah membaca surat tuntutan itu di atas meja Kamarul. Atikah terkejut dengan kedatangan Kamarul yang datang dalam keadaan marah. Mereka bertengkar hebat dan meskipun Kamarul meninggikan suara, Atikah masih berusaha bertenang. Pertengkaran terhenti apabila ibu mentua Kamarul muncul, meminta Kamarul berhenti menyakiti hati anaknya dan memulangkannya jika sudah tidak sayang. Kamarul berlalu pergi, meninggalkan Atikah menangis di sisi ibunya. Sarah pulang ke rumah dan terkejut melihat Adham di hadapan. Lebih mengejutkan apabila Lia naik ke motosikal Adham. Sarah cuba menghalangnya namun usahanya tidak berjaya. Lia akhirnya pulang ke rumah dan disambut mesra oleh neneknya. Atikah turut gembira dengan kepulangan itu. Mereka berpelukan. Lalu Atikah segera memasak makanan kegemaran anaknya.
Kamarul pulang ke rumah dengan wajah kusut dan bertengkar dengan Sarah. Pertikaian bermula tentang kepulangan Lia dan berlarutan hingga isu surat tuntutan fasakh. Sarah menuduh Kamarul masih menyayangi Atiqah serta melontarkan kata-kata kasar hingga akhirnya Kamarul menampar pipinya. Sarah dilanda kemarahan dan dendamnya terhadap Atiqah semakin membara. Dia berjanji kepada arwah ayahnya untuk membalas dendam. Sementara itu, hubungan Adham dan Iris semakin baik. Mereka sering berbual melalui telefon dan walaupun Iris tidak mahu terburu-buru seperti dahulu, dia kini bersedia memulakan semula hubungan dengan Adham. Di rumah, Kamarul sibuk dengan hal sendiri tanpa menghiraukan Sarah yang duduk sendirian di ruang tamu. Atiqah masuk ke bilik Lia, namun Lia berpura-pura tidur. Atiqah meluahkan rasa sayangnya sebelum keluar dari bilik. Seterusnya, Lia membaca mesej ayahnya yang bertanya mengapa dia tidak menunggu sebelum pulang ke rumah Atiqah. Sementara itu, Adham dan Iris meluangkan masa bersama di sebuah restoran ketika hujan turun. Dari jauh, Sarah ternampak mereka lalu masuk menyergah, menuduh Iris dan Adham sebagai pengkhianat. Tidak menerima teguran Iris, Sarah menolak bahunya, tetapi Adham segera mempertahankan Iris. Dia menarik tangan Sarah keluar dan mengarahkannya pergi. Iris menegur Sarah agar tidak membuka aib yang telah Tuhan tutup, membuat Sarah terdiam. Adham kemudian mengajak Iris masuk semula ke restoran, meninggalkan Sarah di luar dengan wajah penuh tidak puas hati. Kamarul datang ke firma guaman Atiqah dan menuduhnya memaksa Lia pulang serta dipengaruhi Malik yang kononnya mahu memiliki Atiqah. Dia berjanji akan rebut semula Lia dan syarikat, namun Atiqah tenang menjawab biar mahkamah tentukan. Malik menegur Kamarul agar tidak mencampur urusan peribadi di tempat kerja. Adham masuk pejabat dan mendapati Sarah di dalam. Dia suruh Sarah keluar bimbang Kamarul nampak, namun Sarah mahu Kamarul tahu agar mudah bercerai dan dia boleh kembali pada Adham. Adham menolak, menyuruhnya berhenti bermimpi. Sarah mengadu ditampar Kamarul dan memburukan Iris, tetapi Adham enggan campur tangan lalu menghalaunya keluar. Sebelum pergi, Sarah beri amaran agar Adham tidak menyesal, masih yakin anak dikandungnya anak Adham. Kamarul meluahkan masalah hidupnya kepada Iskandar, namun Iskandar menegaskan bahawa Kamarul sebenarnya tidak boleh hidup tanpa Atiqah, bukan Sarah. Kamarul berang, bangun dan meninggalkan Iskandar, menganggap perbualan itu sia-sia. Sementara itu, Sarah terkejut apabila dihalang pengawal daripada masuk ke syarikat dan lebih terkejut lagi apabila pengawal keselamatan memberitahu arahan itu datang daripada suaminya sendiri, Kamarul. Kamarul terkejut apabila pihak SPRM datang ke syarikat selepas pembekal projek yang dikendalikan Sarah membuat laporan tentang penyelewengan wang. Wajah Kamarul kelihatan kusut ketika disoal siasat. Panggilan daripada Sarah juga tidak dijawab. Dari luar, Ashraf dan Adham hanya memerhati tanpa masuk campur, manakala Lia menangis di dalam kereta selepas membaca surat daripada ibunya. Apabila pulang ke rumah, Kamarul dan Sarah bergaduh. Walaupun dia tahu Sarah punca masalah, Kamarul berpura-pura tidak tahu. Sarah menuduh Atiqah sebagai dalang dan berpura-pura sakit perut untuk mengelak daripada terus membahas hal itu. Dalam masa sama, hubungan Atiqah dan Lia mula pulih apabila mereka saling bermaafan dan makan bersama. Kamarul melihat keputusan ujian DNA yang mengesahkan anak dalam kandungan Sarah ialah anaknya. Namun dia tetap ego dan mahu melihat Atiqah tunduk kepadanya. Sarah pula terus berdendam dengan Atiqah. Ratna cuba membuat Ashraf bersimpati dengan Kamarul, tetapi Ashraf menolak dan menyalahkan ayahnya atas semua yang berlaku. Kamarul pula cepat marah dan menolak peringatan Ratna tentang tarikh kes fasakh. Dia berkata,
tidak sabar mahu menceraikan Atikah. Keluarga Atikah menyambut kedatangan Iris ke rumah dan mereka makan bersama. Pada waktu malam, Adham berbincang dengan ibunya tentang masalah syarikat. Dia menasihati ibunya supaya tidak campur tangan dan mahu menemaninya ke mahkamah. Tetapi Atikah menolak kerana tidak mahu anak-anak menyaksikan perceraian mereka. Sarah teruja menunggu jantina bayi dan cuba memujuk Kamarul supaya kembali bekerja. Namun Kamarul menolak dan menyuruhnya menumpukan perhatian kepada kandungan. Lia berbual dengan Atikah dan menangis kerana tidak mahu ibunya bercerai. Dia berharap ayahnya menceraikan Sarah, bukan ibunya. Sarah yakin Kamarul akan menceraikan Atikah, tetapi rancangannya gagal apabila dia cuba memaksa Kamarul menandatangani pindahan harta ke atas namanya. Kamarul marah dan melafazkan talak satu terhadap Sarah. Sarah menjerit memanggil Kamarul sambil menahan nafas sesak. Kes perceraian Kamarul dan Atikah tidak dapat dijalankan kerana Kamarul tidak hadir. Ashraf marah dan menuduh ayahnya sengaja melengah-lengahkan. Tidak lama selepas itu, Kamarul pulang ke rumah dengan alasan rindu pada Lia. Dia terkejut apabila melihat pakaiannya telah dikemas. Atikah menjelaskan dia tidak mahu tidur di bilik yang pernah digunakan oleh Kamarul dan Sarah. Walaupun membenarkan Kamarul pulang, Atikah menegaskan ia tidak akan mengubah apa-apa. Sarah semakin tidak waras dan marah apabila panggilannya tidak dijawab. Kamarul cuba mengambil hati Lia, tetapi Lia masih menjauhkan diri. Atikah panik apabila Lia tidak pulang selepas peperiksaan. Mereka sekeluarga mencari dan menonton rakaman CCTV menunjukkan Lia berada di rumah Sarah. Atikah segera memandu ke sana. Kamarul menunggang motosikal Adham mengekori. Sarah menipu Lia, kononnya Kamarul menyuruhnya datang untuk bercuti bersama. Dia menyediakan kopi yang dicampur ubat tidur, tetapi Lia enggan minum dan menyuruh Sarah membuka pintu. Mereka bergaduh dan Sarah menolak Lia hingga terhantuk di pintu lalu pengsan. Sarah kemudian mengikat Lia di tangga rumah. Atikah tiba di rumah dan menyoal Sarah tentang Lia. Sarah menafikan, tetapi suara Lia yang lemah memanggil ibunya menyebabkan Sarah panik. Ketika dia cuba membuka ikatan, Kamarul tiba dan menamparnya hingga terjatuh. Atikah membawa Lia pulang. Keluarga berbincang tentang tindakan selanjutnya. Ashraf dan Adham mahu membuat laporan polis, tetapi Atikah menolak kerana tidak mahu dendam berpanjangan. Kamarul masuk ke rumah dan ditegur oleh ibu mentuanya supaya jangan terus menyusahkan orang lain. Kamarul hanya diam dan kelihatan kesal. Sarah pula sudah hilang kewarasan. Dia bertindak seperti orang gila, menjerit dan menghubungi Adham untuk mengugut tidak akan membiarkan dia bahagia dengan Iris. Dalam keadaan tidak terkawal, Sarah memuat naik video tidak senonoh dirinya bersama Adham ke media sosial tanpa memikirkan akibatnya. Sarah semakin tidak waras. Dia ketawa dan menangis sendirian sambil bermonolog bahawa dia tidak akan berhenti selagi seluruh keluarga Atikah musnah. Kamarul meminta Atikah menguruskan perceraian luar mahkamah. Namun Atikah menolak dan menyuruhnya mencari peguam lain. Dia hanya bersetuju membantu menyelesaikan isu SPRM dengan syarat Kamarul menyerahkan semua bahagiannya dalam syarikat kepadanya dan kemudian bercerai. Kamarul setuju menyerahkan segalanya, tetapi merayu agar Atikah tidak meneruskan perceraian. Kamarul cuba berbaik dengan keluarga, namun Ashraf dan Atikah masih belum mampu memaafkannya. Ratna bertemu Atikah di restoran membincangkan isu SPRM. Dia mengadu Kamarul tidak mampu mengurus masalah dan mahu berhenti kerja kerana beberapa staf sudah letak jawatan. Atikah menahannya, meminta masa untuk menyelesaikan semuanya. Perbualan mereka terganggu apabila Ratna menerima dan menunjukkan video intim Sarah dan Adham yang tular. Di pejabat, semua staf
sibuk mengumpat tentang video tersebut. Adham yang terkejut selepas melihat video di telefon salah seorang staf terus ke rumah Sarah dan mengarahkannya memadam video itu. Sarah menolak dan memberi amaran bahawa dia tidak akan berhenti selagi Adham dan keluarganya tidak merasai penderitaan yang pernah dia alami. Dalam masa sama, Malik dan Zakia berbincang dengan Atiqah tentang video intim itu yang boleh menjejaskan reputasi Atiqah sebagai peguam syariah. Atiqah meminta mereka bertenang dan tunggu kerana sukar untuk mengambil tindakan memandangkan video tersebut memang asli. Adham, Ashraf dan Kamarul kemudian berbincang dengan tegang tentang video yang tersebar. Adham mengaku bersalah namun menjelaskan bahawa Sarah yang menyebarkan video itu. Kamarul menegaskan Sarah bukan lagi isterinya. Perbualan mereka terhenti apabila Ratna masuk dan memaklumkan beberapa wartawan sedang menunggu Adham di luar. Wartawan turut cuba mendapatkan kenyataan daripada Atiqah mengenai isu video intim dan kes SPRM, tetapi Atiqah mengelak dengan alasan sibuk. Malik membantu menghalang wartawan daripada terus mengganggu Atiqah. Sementara itu, Kamarul gagal menghubungi Sarah. Ratna memaklumkan syarikat kini berdepan krisis besar selepas ramai klien dan pelabur menarik diri. Kamarul semakin tertekan dan mengarahkan Ratna mengusir wartawan yang menunggu di luar pejabat. Di rumah, Sarah kelihatan puas apabila mengetahui Atiqah kini dikecam masyarakat. Namun, Kamarul tiba-tiba muncul. Sarah menafikan dia yang menyebarkan video. Kononnya, mustahil dia mahu membuka aib sendiri. Kamarul tidak percaya dan memeriksa telefon Sarah. Segalanya terbukti. Dalam keadaan marah, Kamarul menampar Sarah dan mengusirnya dari rumah. Dia menegaskan talak tetap akan jatuh walau apapun yang berlaku. Sarah terduduk sambil tercungap-cungap. Iris pula menerima mesej berisi video intim daripada Sarah. Dia cuba menghubungi Adham tetapi panggilan tidak dijawab kerana Adham sedang berbincang dengan keluarga. Dalam perbincangan itu, Adham menyatakan niat untuk membuat pengakuan kepada wartawan. Ashraf membantah dan mencadangkan agar mereka menafikan video itu sebagai hasil suntingan bimbang reputasi ibunya sebagai peguam dan syarikat terus jatuh. Namun Atiqah menyokong keputusan Adham untuk mengaku. Kamarul datang ke rumah dan menerima tamparan daripada Atiqah. Mereka saling menuding salah. Kamarul menuduh Atiqah punca masalah, manakala Atiqah menegaskan Kamarul sendiri yang mengkhianati perkahwinan dengan membawa Sarah masuk dalam hidup mereka. Marah dengan sikapnya yang tidak memikirkan anak-anak, Atiqah menegaskan dia tidak mahu lagi ada hubungan dengannya dan mengharamkan Kamarul masuk ke rumah itu. Selepas Kamarul pergi, Atiqah termenung melihat gambar keluarga mereka yang dulu bahagia. Dia kemudian menerima panggilan telefon dan segera keluar rumah. Adam ingin mengekori tetapi berhenti apabila menerima panggilan daripada Iris. Dalam perbualan itu, Iris memaafkan Adham dan menegaskan dia sedih kerana Adham terpaksa menanggung semuanya seorang diri. Adham berjanji akan memperbaiki keadaan dan Iris berjanji akan terus menyokongnya. Atiqah akhirnya bertemu Sarah dan menamparnya. Sarah tetap berkeras mahu menghancurkan keluarga Atiqah. Atiqah tidak memujuk lagi, sebaliknya berkata, jika itu yang Sarah mahu, teruskanlah. Tetapi mengingatkan bahawa hidup dalam dendam tidak akan membawa kepuasan. Seperti lepas Atiqah pergi, Sarah menghubungi seseorang untuk menghasut semua staf syarikat supaya berhenti kerja. Ratna tiba di pejabat dan terkejut melihat Kamarul tidur di situ. Dia mengejutkannya kerana bimbang pekerja lain ternampak. Di pantry, Ratna berbual dengan Ashraf dan cuba membuatkan Ashraf bersimpati dengan Kamarul. Tetapi Ashraf menolak dan menganggap apa yang berlaku adalah balasan atas perbuatan ayahnya terhadap ibunya. Dia juga meminta Ratna supaya tidak memberitahu Atiqah
tentang keadaan Kamarul. Keesokan paginya, Kamarul terkejut mendapati pejabat kosong. Ratna beralasan pekerja mungkin bercuti. Kamarul cuba menghubungi pelabur satu persatu untuk memujuk mereka kembali bekerjasama. Dia kemudian meletakkan semula gambar keluarganya di atas meja sambil berbisik meminta maaf kepada Atiqah kerana telah menghancurkan segalanya. Adham akhirnya membuat pengakuan secara terbuka di hadapan wartawan. Dia meminta maaf kepada semua pihak yang terkesan dan memohon agar keluarganya tidak diganggu. Dia berjanji untuk memperbaiki diri. Kamarul menonton sidang media itu di telefon bimbit. Iskandar hadir menemaninya dan memberi semangat untuk terus kuat menghadapi semua dugaan. Sarah pula semakin tertekan apabila gagal menjatuhkan keluarga Adham. Tindakannya menyebarkan video berbalik padanya apabila orang ramai mula menyokong Adham dan mendoakan yang terbaik untuknya. Di rumah, keluarga memberi sokongan penuh kepada Adham dan menasihatinya supaya tidak terus menyalahkan diri. Adham nekat untuk membuat laporan polis terhadap Sarah kerana merakam dan menyimpan video tersebut. Dia terkejut apabila Ashraf memaklumkan bahawa Kamarul dan Sarah sebenarnya sudah bercerai. Episod 27 berakhir dengan kejadian mengejutkan. Adham dilanggar oleh Sarah ketika sedang duduk di atas motosikal. Pada masa yang sama, di rumah, cawan yang dipegang Atiqah tiba-tiba terjatuh dan pecah, seolah-olah memberi petanda buruk terhadap nasib anaknya. Adham dimasukkan ke hospital selepas dilanggar oleh Sarah. Atiqah dan Ashraf menonton rakaman saksi di tempat kejadian yang menunjukkan jelas Sarah melanggar Adham. Atiqah mahu mencari Sarah tetapi Ashraf menghalang, menegaskan mereka perlu mendahulukan rawatan Adham dan membuat laporan polis selepas itu. Ratna memaklumkan kepada Kamarul tentang kemalangan tersebut. Kamarul dan Ratna bergegas ke hospital, namun kehadiran Kamarul tidak disenangi Atiqah dan Ashraf. Mereka menunjukkan rakaman video Sarah melanggar Adham di depan Kamarul. Kamarul segera pulang mencari Sarah, namun Sarah sempat melarikan diri selepas menerima mesej bahawa polis sedang mencarinya. Di hospital, keluarga lega apabila doktor memaklumkan Adham selamat. Sementara itu, Sarah masih bersembunyi dengan bantuan Syira. Sarah terkejut apabila mengetahui Adham selamat dan mengarahkan Syira menyiapkan tugasan terakhir sebelum melarikan diri keluar negara. Apabila Adham sedar, Atiqah memberi ruang kepada Iris untuk berbual dengan Adham. Adham melamar Iris dan mahu bernikah selepas keluar hospital. Iris bersetuju jika mendapat restu ibu bapanya. Kamarul masih gagal menjejaki Sarah lalu ke rumah Atiqah, namun terhenti di luar mengingat sumpah Atiqah yang melarangnya masuk. Saat mahu beredar, Lia muncul dan memintanya memujuk ibunya di dapur. Di sana, Kamarul memohon maaf dan berjanji memperbetulkan kesilapan. Tetapi Atiqah menolak, menegaskan agar dia tidak lagi mengganggu hidupnya dan menamatkan perbualan dengan kata-kata mereka akan bertemu di mahkamah. Kamarul kembali ke pejabat dan termenung menatap gambar keluarga. Dia menghubungi Iskandar meminta pertolongan. Adham akhirnya dibenarkan keluar hospital. Suasana kembali ceria apabila keluarga berkumpul dan mula membuat persiapan perkahwinan Adham dan Iris. Ketika keluarga bergurau tentang hubungan Ashraf dan Ratna, Ratna berasa segan, tetapi mereka kelihatan semakin rapat. Ratna yang pada awalnya mahu berhenti kerja, akhirnya menangguhkan niatnya selepas melihat keadaan Kamarul yang semakin teruk. Ratna tawarkan tempah hotel, tetapi Kamarul memilih tinggal di pejabat bagi menyiapkan kerja pemindahan hak milik syarikat. Ratna kemudian berbual dengan Ashraf tentang ayahnya, namun Ashraf menegaskan dia tidak membenci Kamarul.
cuma belum mampu memaafkan pengkhianatan ayahnya terhadap ibunya. Zakiyah dan Atiqah berbincang tentang surat yang diserahkan Kamarul, menyatakan kesediaannya menyerahkan semua bahagiannya dalam syarikat kepada Atiqah dan anak-anak. Namun Zakiyah menasihati Atiqah agar tidak mudah berlembut hati. Atiqah kemudian melihat sendiri keadaan Kamarul yang hidup tidak terurus. Selepas selesai perbicaraan mahkamah, Kamarul meminta sedikit masa untuk berbual dan meluahkan penyesalan atas segala kesalahan. Dia berjanji, jika ditakdirkan berjodoh semula suatu hari nanti, dia akan setia menjaga keluarganya. Atiqah duduk termenung, air matanya mengalir mengenang talak yang Kamarul lafazkan. Dia memohon maaf kepada Lia kerana telah mengecewakan anaknya, namun Lia dan keluarga tetap menyokong keputusan Atiqah. 2 bulan sebelum majlis pernikahan Adham dan Iris, mereka sibuk menguruskan butik, dewan dan persiapan perkahwinan. Dalam diam, Sarah masih mengekori pergerakan Adham dan pandai menyembunyikan diri daripada pihak berkuasa. Ashraf sedih melihat pejabat ayahnya yang kini kosong. Ratna menegurnya, cuba menduga sama ada Ashraf sebenarnya rindu ayahnya. Ashraf menukar topik dengan menjemput Ratna menghadiri majlis pernikahan Adham. Ratna menolak kerana segan, tetapi Ashraf menjelaskan neneknya sudah menganggap Ratna seperti keluarga sendiri. Dia menyerahkan kain ela agar Ratna menjahit baju sedondon dengan pihak keluarganya. Sementara itu, Adham berbual dengan ibunya di dapur, meluahkan rasa bimbang kerana terasa seperti diekori. Atiqah menjelaskan pihak polis masih mencari Sarah yang masih bebas. Tidak lama kemudian, Kamarul muncul di rumah, cuba berbual, tetapi Atiqah terus mengelak. Adham sempat berbincang dengan Kamarul tentang urusan syarikat dan isu Sarah. Dia meminta maaf kerana pernah menjadi punca pergolakan dalam rumah tangga ayahnya. Kamarul tidak menyalahkannya, sebaliknya menasihati agar Adham tidak mengulangi kesilapannya sendiri dan menjaga isterinya dengan baik. Akhirnya majlis perkahwinan Adham dan Iris berlangsung dengan meriah. Namun suasana berubah apabila Adham terpandang seorang wanita berpurdah dengan mata yang sama seperti Sarah. Wanita itu keluar dari dewan membuka purdahnya dan memang benar dia ialah Sarah. Sarah bermonolog dengan nada penuh dendam. Kalau aku tak boleh musnahkan keturunan kau, keluarga aku yang akan musnahkan kau. Tiba-tiba Sarah mengadu sakit perut, lalu Malik bergegas memapahnya keluar. Senyuman Sarah yang penuh maksud menimbulkan tanda tanya. Apakah hubungan sebenar antara Sarah dan Malik? Dan adakah Malik mangsa seterusnya? Drama takdir cinta terlarang berakhir dengan senyuman terakhir Sarah.